Kolombia baru sahaja mencipta sejarah. Ia menjadi negara pertama di Amerika Latin yang secara rasmi mengharamkan pemotongan genital wanita. Kimi, rang undang-undang itu telah diluluskan sebulat suara di Kongres Kolombia minggu lalu. Satu detik bersejarah yang didorong bukan oleh tekanan luar, tetapi sebenarnya oleh wanita-wanita dari dalam komuniti di mana amalan ini berlaku. Di Kolombia, FGM kebanyakannya diamalkan oleh komuniti pribumi Embera dan wanita-wanita Embera sendiri yang memimpin kampanye untuk menamatkannya. Seorang aktivis yang anak perempuannya sendiri telah menjalani prosedur itu ketika baru berusia 6 bulan, menghabiskan bertahun-tahun berjuang untuk undang-undang ini. Selepas melihat kanak-kanak perempuan di komuniti beliau meninggal dunia, akibat apa yang dipanggil orang tua sebagai penyakit turun-temurun, kematian yang kini beliau percaya berpunca daripada komplikasi mutilasi genital wanita. Antara tahun 2020 dan tahun ini, sebanyak 240 kes telah dilaporkan secara rasmi di Kolombia, tetapi angka itu dipercayai hanyalah sebahagian kecil daripada jumlah sebenar. Dan bersama kita sekarang ialah Dr. Comfort Momo, seorang pakar mutilasi genital wanita yang menerima anugerah MBE dan pakar kesehatan awam yang telah menghabiskan berdekad-dekad bekerja dalam isu ini di peringkat global. Jadi Comfort, sejauh mana pentingnya larangan di Kolombia ini menurut Anda? Selamat malam dan terima kasih kerana menjemput saya. Ia memang sangat-sangat penting. Ini adalah yang pertama, seperti yang anda katakan tadi, yang pertama di seluruh Amerika Latin yang meluluskan undang-undang khusus dan menyeluruh untuk mengharamkan FGM. Ini adalah satu pencapaian penting dan kita semua menyambut baik perkara ini. Dan boleh saya katakan, pertama sekali, terima kasih kepada para aktivis, para mangsa yang terselamat, kerajaan dan semua yang telah bekerja tanpa jemu untuk mencapai pengharaman ini. Sangat bermakna. Betul. Anda tahu, undang-undang itu satu perkara. Tetapi penguatkuasaan di dalam komuniti pribumi terpencil yang erat, di mana perkara ini sangat dirahsiakan, adalah perkara yang sangat berbeza. Jadi, bagaimana Anda sebenarnya melaksanakan larangan seperti ini dalam konteks tersebut tanpa memusnahkan kepercayaan yang juga diperlukan untuk melindungi gadis-gadis ini? Ya, saya boleh katakan bahawa kepercayaan seperti yang anda sebutkan sangat penting. Kami telah bekerja di sini di UK selama lebih 40 tahun. Meningkatkan kesedaran. Saya rasa meningkatkan kesedaran sangat penting dan amat mustahak. Perkara pertama ialah bekerjasama dengan komuniti. Kepercayaan sangat penting, amat mustahak. Bekerjasama dengan komuniti dan biarkan komuniti memimpin. Kepimpinan oleh mangsa terselamat adalah sangat utama dan sangat penting. Dan dengan itu, kita perlu meningkatkan kesedaran dalam kalangan profesional, meningkatkan kesedaran di sekolah, dalam kalangan pasukan perlindungan dan juga para pemimpin. Anda tahu, aktivis yang sebenarnya menggerakkan kampanye ini berasal dari komuniti Embera sendiri. Dan ini penting, kerana pada dasarnya setiap pakar dalam bidang ini mengatakan bahawa perubahan mesti datang dari dalam komuniti itu sendiri, bukannya dikenakan dari luar. Jadi adakah kisah Kolombia menawarkan, boleh dikatakan satu model yang boleh ditiru untuk negara-negara lain di mana FGM diamalkan? Sangat penting, ya betul kan? Apa yang saya suka tentang undang-undang di Kolombia ialah ia tidak bersifat menghukum. Hukuman itu tiada. Ia tidak inklusif berbanding dengan negara lain. Sebagai contoh, di UK sudah tentu ia boleh dihukum dan sebagainya. Tetapi langkah pertama adalah untuk meningkatkan kesedaran seperti yang saya katakan. Bekerjasama dengan komuniti, mendapatkan kepercayaan mereka dan kemudian kita perlu menguji undang-undang itu. Penting untuk menguji undang-undang itu. Dan seperti yang awak katakan, kita sedang memberi tumpuan kepada masyarakat Embera yang berada di kawasan luar bandar. Bagaimana anda? Bagaimana kita boleh mendekati komuniti ini? Bagaimana kita boleh bekerjasama rapat dengan mereka untuk mengubah sikap dan pemikiran? Pertubuhan Kesihatan Sedunia mengatakan bahawa 230 juta kanak-kanak perempuan dan wanita yang masih hidup hari ini telah menjalani FGM dan jumlahnya semakin meningkat. Ia tidak menurun. Bagaimana Anda jelaskan perkara ini? Seperti yang saya katakan, saya telah bekerja dalam bidang ini selama lebih 40 tahun. Terdapat model-model hebat yang sedang kami usahakan. Tetapi, perkara lain yang perlu diberi perhatian ialah mendekati komuniti. Sampai ke kawasan luar bandar adalah sangat penting dan sangat utama. Dan isu lain yang sering diadukan oleh ramai mangsa yang terselamat dan komuniti ialah pembiayaan. Terdapat banyak model dan banyak aktiviti yang orang ingin lakukan di kawasan luar bandar, di kawasan pergunungan, di kampung-kampung, tetapi terdapat kekurangan pembiayaan
kekurangan sokongan daripada kerajaan. Baiklah, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak, Comfort, kerana bersama kami. Sangat menarik mendengar pandangan anda tentang perkara ini. Jelas sekali ini adalah satu langkah yang mengujakan larangan di Colombia ini, tetapi masih banyak kerja yang perlu dilakukan malangnya. Ya, betul. Kami semua mengalu-alukannya. Dan terima kasih banyak kerana menyiarkan perkara ini. Terima kasih.